Assalamualaikum. Okey, dekat sini ada nasi komok, ada ayam, ada sos dia, ada sayur. Jom kita rasa. Bukan kita tapi Nurul je rasa. Nurul dengan ayah Nurul. Nurul tak boleh tunjuk ayah Nurul sebab ayah Nurul tak pakai baju. Pakai seluar pendek je. Minta maaf. Okey. Kami nak makan dahulu. Kalau korang suka, korang bolehlah cari nasi komok ni dekat mana-mana. Dekat Selangor ada tapi satu tempat je. Sebab nasi komok ni dia dekat Kelantan. Sebenarnya ni pun sebab ada festival. Okey. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.